Baik, pertamanya bila mana tentera Israel ni, tentera haram ni masuk dalam kapal kita perhatikan bahawa pergerakan mereka ni tidaklah kemas mana. Maksud kita tak kemas tu, kita walaupun bukan orang dalam bidang tentera, tapi kita nampak bahawa mereka pun sangat berhati-hati ataupun sangat ketakutan. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka takut dengan kita ni. Saya sendiri 3 kali kena bogel. Dan saya tak malu nak cakap benda ni sebab saya percaya kita semua lahir dalam keadaan bogel dan kita pun mati akan dalam keadaan bogel. Dan 3 kali saya dibogelkan hanya kerana dia takut ada senjata pada badan saya. Pertama dekat dalam kapal tapi tak ada orang lah melainkan tentera. Kedua dekat immigration, ketiga di penjara. 3 lapisan ataupun 3 kali saya dibogelkan. Jadi nampak sangat mereka takut dengan senjata. Dan malam kedua saya di penjara, saya dikejutkan, saya seorang dan dia tanya saya soalan macam-macam. Dia tanya saya soalan berkaitan Hamas, saya buat lawak je lah. Saya Hamas saya kenal tapi saya lagi kenal humus. Lepas tu dia tanya lagi soalan, kau kenal tak ikhwan muslimin atau muslim brotherhood? Saya pun baca ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwah, inna subhanahu bersaudara. Jadi ketakutan mereka ni dizahirkan dengan melampau. Sehingga kan ya, ada satu menteri itu Ben Javir. Dia ni memang pergi ke kami, dia provok kami. Tapi bila kita lawan balik dengan Free Palestine, dia provok kita. Dia kata apa? Pembunuh anak-anak Yahudi. Kita balas balik, kau pembunuh anak Palestin. Dia lari. Dia belah. Sebab apa? Kalau dia power sangat, dia dengan dia punya komando unit tu, dia lawan lah balik situ. Tak, dia tak berani. Dia nak kata apa? Daripada tentera dia kena ketakutan, immigration dia takut dengan senjata, penjara dia takut senjata, dia punya special branch lah, bunyi risikan takut dengan kita, macam-macam je lagi. Menteri dia pun takut. Jadi mereka ini adalah satu bangsa yang penuh dengan ketakutan. Ketakutan atas diri mereka sendiri. Sebab mereka sendiri tahu mereka buat salah. Sebab orang salah dia takut. Cuba tengok kalau ada budak-budak kan. Dia mencuri kan. Kita tegah sikit takut. Jadi Alhamdulillah kita berada di pihak yang berani kerana benar. Dan semoga kita kekal dalam kebenaran. Cuma sebagai penutup, saya suka buat lawak. Kan saya kena bogel 3 kali. Kalau ada video leaking tu, padam lah. Tak ada lagu dah, insyaAllah. Allah jaga kita, insyaAllah.